Hello. Cerawat. So, OMG gelapnya. Gelap sangat. Okay, so hari ni kita nak pergi konvo Sabrina. Bukan Sabrina degree, tapi Sabrina time saya sekolah menengah dulu. Oh. So, okay, nantikan je vlog hari ni. Okay. Peace. Okay. Sekarang kita kat rumah Ismi. Rumah Ismi nak pergi konvo Sab. Tapi dia baru gosok tudung dan dia tak siap lagi. OMG. Apa? Okay, aku dah lambat tau. Aku ingat apa aku dah lambat weh. Aku ingat aku dah memang lambat. Tapi Ismi lagi lambat. Dia tak make up lagi. Kurang ni Ismi nak tunggu dia make up lagi tu. Yelah tu. Kita sepatutnya gerak pukul 11. Tapi kan dengan selambanya dia suruh si Suhail tu gerak pukul 12. Siap betul. Patutnya gerak sekarang. Ya doh. Siap betul. Ting. Tengah call. Si ono. Jomennya ikut Ismi. Tampak kan? Kita tak boleh ucap lah. Kita bersin-bersin. Tak boleh. Aku duduk belakang. Alamak, Suhail tolong ke depan sikit. Weh, Suhail tak kasih duduk. Weh, Suhail nak bunuh kita orang ke? Kereta. Belakang siap. Weh, kau tahu tak baju ni sumpah baju awam. Baju awam. Sebab aku pun pernah beli. Tak apalah, boleh lah. Degil. Tak apa. Nak pergi mana? Soalan apa ni, Suhail? Direct je pergi sana. Ya. Okay, sekarang kita nak beli bunga. Aina. Sunflower kat situ. Ya, ada sunflower kat sana. Aku nak yang limited punya tengah kau cakap nak yang tu kan. 150, 150, Risau pula. 100, 120, 180, 80, Apa dia? Boleh nak foto kat sini. 15, 20. Weh, Suhail, kau nak compare kat sini kau ke? Oh, patutlah kau bersedih. Aku rasa macam bagi sini yang macam baik dengan aku. Oh, iya ke? Yang baik ke yang kau suka? Weh, aku dapat record dia ada suka sini dia. Okay, nanti kita masuk dalam YouTube. Wah, kita dah pilih bunga. Kita ambil bunga ni, lepas tu kita tukar teddy bear. Sini. Comel. Tengok. Comel. 1, 2. Suhail masuk. 1, 2. Aina 1, 2, 3. Ya, kita dah dapat bunga untuk Sab. habuk. Oh. Kita dah dapat bunga untuk Sab. Comel tu. Sekarang ni Suhail dia nak beli untuk dia. Okey. Oh, yang pagi situ tu. Kita orang dah beli bunga Sab. Macam kalau macam aku tunjuk cerah tu. Kau cantik gila. Kalau nak kasi Dia record. Tengok depan. Dekat depan ni ada orang couple. Aku tak nampak apa. Wih, mami daddy. Mami. Aku dah ambil. Hello guys. Weh nak buka pintu sekejap Suhail. Buka je lah. Bukan kau buka aku terus keluar. Sabar takut aku. Kita slow je ni. Kuat sontok. Bye. Smith. Yeay. Kita dah sampai. So kat bawah sana. Mapping. Mana? Oh tu lah siapa? Sekejap kalau perempuan lah dia ni. Cepatlah. Beg tu tinggal. Bawa. Nampak aku. Dekat sana tu air tu. Kau ni. Macam perempuan Lah dia ni. Perempuan pun tak macam tu lah. Yelah tu. Macam cili. Aina cakap macam cili korang. Safa Ain. Oh, ada malu. Oh, pentingnya sabar. Comel lah. Kita dah sampai. Wow. Sabrina kat mana? Guys, dah sampai.
sampai. Cover muka. Tak nampak muka masing-masing. Weh, tante kan Sabrina dah balik dah weh. Janganlah. Safa. Hai. Suhail, cuba kau tanya Sabrina kat mana? Tu Suhail. Kau. Suhail, molek Suhail jatuh ni. Macam semut tu merah-merah. Tahu tak? Aina cakap macam apa? Macam cili. Aina mana? Macam cili. Hai. Yeay, cuaca tiba-tiba mendung. Alhamdulillah. Sekejap aku cari sini aku jap. Alhamdulillah. Aku cari Sabrina tu. Call je lah weh tak? Tengok comel lah semua orang. Kita sekarang nak cari Sabrina. Nampak tak? Oh MG comelnya. Suhail tu boleh remove kot. Comel lah. Ni first time saya datang konvo kawan saya. First time datang konvo. Comel lah. Tak pakai kasih mata ni tak nampak. Weh Lami. Kelas kat mana? Yehehe. Ucim dah sampai Ucim. Oh kau first time Kita orang dah datang time tengok Lami tu. Nabiha datang? Dia datang lah. Comel lah Nabiha. Diorang ke surprise kita. Mana Nabiha weh? Apa Kau surprise? patutnya tak zakat kau dengan Nabiha. Kau kata pakai krim. Siapa yang kalah apa? Kalah pink lah. Kata tudung krim. Itu is me. Oh okay sorry bye. Baca siapa ni? Dia nak tak gambar. Tapi nampak sangat. Kucuk-kucuk. Buat surprise tapi tak ada. Mana? Tapi kita kena surprise guys. Tak tahu Sab ada ke tak sekarang ni. Takut dia dah balik. Semua orang warna merah. Ya merah gila. Cing. Tahu dia apa dia. Cuba teka Sab warna apa? What the heck? Merah. Ini Sab. Betul ke Sab? Bukanlah Sab. Aduh. Bukan. Tengok ni Sab. Weh Suhail mana? Suhail dengan member dia. Suhail Sab dekat sini. Aku tak nak weh. Kita orang nak patah balik Ailah. Kita orang ni lah. Weh tu pagi Suhail bocah tu. Wah. Suhail ni lah. Ada air. Ya. Ya. Kita tak gambar. Aku pun nak record dia terkejut. Tapi kita semua terkejut. Kita Ni yang bisik. Weh, kita pusing serentak masalahnya. Bongoklah. Comel lah. Saya tak gambar tengok. 1, 2, 3. Cik. Tengok ni Sab. Suhail mana? Suhail tengah tanya Sabrina kat mana? Suhail Sab dekat sini. Aku macam aku campur sih. Aku tak Aina weh. Kita orang nak patah balik. Pagi Suhail bocah tu. Dia apa Sabrina? Dekat. Dia lagi gila. Alamak. Terbalik. Ada air. Oh shit, kau dah pula. Aku nak teka. Tu adik dia kan? Kita tak gambar. Aku pun nak record dia terkejut. Tapi kita semua terkejut. Kita ni yang bisik. Kuat gila. Sampai dia pusing. Weh, kita pusing serentak masalahnya. Comel lah. Saya tak gambar tengok. 1, 2, 3. Cik. Masa aku ni. Ada Razif Dia tak kosak. Mana mak kau? Kita dah hampir call mak kau. Walau sedihnya, kasiannya. Betul lah. Dia tak datang. Aku saja tak nak reply. Ucapan Sabar. sama pengantin baru. Sabrina nak kahwin? Ada. Pengantin lelaki dia masuk. Mana lelaki kau? Kebun tak ada lah. Tak ada. Kenapa dia tak ada? Salah Satu weh. kenal. Yang lama ambil jubah. Apa cerita? Kat mana? Sampai dah nak pulang jubah dah weh.
lah, tak ada tu. Sampai jubah dah pakai. Alah, dia tu macam dia macam Buat alasan. macam ni juga macam macam tu. Nampak dia macam best lah perkawan dengan dia satu. So dia pun macam okey, oh ya. Diorang stalk weh lagi. Ya bodoh. Ya bodoh. Apa nama? Aku panggil kau apa? Sebek, kau tengah cakap pasal Akmal. Akmal. Diorang cakap, diorang ingat aku dengan Akmal. Tahu. Aku punya ya kan? Ya weh, aku dengan Akmal. Oh lah, main-main je ke ni? Aku baru. Alah, diorang asyik aku dengan dia. Aku baru ingat kau pergi konsert. What? Kau pergi konsert dengan dia. Wajar please, Tak apa guys. Saya okey. Ini macam aku happy weh jumpa korang. Mana mak kau nak salam? Jauh gila. Alamak, tak apa. Saya Bekna, ambil gambar dulu saya Bekna. Comel lah Syak. Geram aku. Aku rasa gigit lagi. Nak? Dah lama tak jumpa. Nabiha dah lama tak jumpa. Semua Sak punya. Ni bukan sekali tau. Mana? Alah kau ni. OMG. Hai gang. Hai semua. Bak. Nice action. Say hi to camera. Yay. OMG. Belakang siap. Mana? Mana laki? OMG. What the? Kita nak jumpa Akmal je. Aku panggil ke? Kau kenal ke? Bocah lah kau semua kau kenal. Tu je lah aku kenal. Dia selalu datang rumah dulu. Real lah pakai. Rial. Fakir. Lelaki tu seperti ini. Kita dah stalk dia. Sab dah ambil gambar dengan dia belum? Budak kelab. Subscribe semua iCloud tu. Diam kau. Satu TV iCloud. Saya pandang. Ini boleh buat combo punya ni. Okey, 1, 2, 3. Kau delete. Bodoh lah. Diam lah kau. Dia buat apa ni? Aku record je. Malah aku nak kau. Aku record je. Yang surprise korang tau. Bodoh. Kenapa dia tadi semua? Tapi semua berpaling dengan serentak. Bye. Nak nyomelnya. Boleh ke? Cici. Tapi belakang aku saya kelakar lah sebab saya panjang. Tak apa, atas je. Bye. Belum. Yeay, belum. Record kan? Tutup. Susah nak record. Nak zoom ke? 0.5 je dah. Biasa-biasa je. Okay, peluk balik. 1, 2, 3. Macam tipu tadi yang betul sikit. Tengok tu. Around the world, around. Lagi sekali. Bye. Bukan ni. Bye adik Sak. Gonna marry you. Wait lagi sekali. Hujan. Oh ya, hujan. Sekarang kita makan. Ketua keluarga. Tapi dia dah keluarkan kan? Dah sampai. Tak nak, okey tak apa. Kecuali makanan Safwa. Semua dia sama. Tak, kena lain. Semua FOMO. Saya je tak FOMO. Dia macam ni, sejuk-sejuk nak minum sup. Makan sup macam tu. Kan? Okay, dah habis. Weh, tak baik. Aku record, aku bagi kat Lami. Aku cakap peta Nampak dia macam lah. tapak kaki. Kau tengok peta dia Tak betul-betul. boleh makan, tak nak. Ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dah, terbaik. Dia pun habis. Wait dia. Nampak peta. Tak habis. Ya dah, Bu. Balik. Weh, it's me. Mana Safwa? Sama dengan belakang. Change 280. Sekarang kita nak pergi karaoke. Ini muka kita lepas. Tak ada tadi kan kita orang ada ni. Sabar jap. Kita Book. ini make up lepas solat asar Zuhur. Sekarang kita nak solat maghrib.
tu. Itulah. Lupalah pula. Kita nak solat before berjimba. Ingat, kita kena balance. Ingat Tuhan. Kita tak nampak baik sana. Ingat Tuhan. Kita kena balance. Ingat tu korang. Hidup kena balance. Ya. Lagi ceramah. Tadi Betul. kita solat. Kita gitarok. Lepas tu malam kita dengar ceramah balik. Dia. Lagi satu ceramah. Ada lagi satu ceramah kita kena dengar tazkirah isyak nanti. Betul. Tadi dah tazkirah maghrib dari Aina Suha. Rupanya ada Aina Suha lagi. Itu. Ya. Ingat tak korang jangan pernah tinggalkan solat. Solat tu tiang agama. Satu tiang tak ada tak kukuh. Dan jangan lupa minum air zam-zam. Cuba korang teka kita orang kat mana? Kat surau? Kat surau ke kat karaoke? Aina, kita ada kat tempat karaoke tapi macam surau. Kita orang kat surau. Okay. Okay, podcast hari ni. Okay guys, hari ni kita kembali dengan podcast yang bertajuk Karaoke Selepas Tazkirah. Ya, tadi kita dah dengar tazkirah Jumaat. Tak boleh balik ke? Dia tak boleh balik. Song. Weh, bocah dok kita. Tekan ni Dona. Oh iya ke lah selama. Okay. Sorry guys, Aina dia Kita orang bocah. Ya, korang memang bocah. Bocah. bukan kita orang dia je. B to the O to the C to the A to the H. Bocah. Ya Allah ya Tuhan. Serentak saya. Okay people, so sekarang kita dah on the way balik. Ya Allah, baru nak rakam Nanti vlog. kan, nanti kau nak tutup. Kau tak reti nak tutup macam mana kau tutup. Oh, ya ke? Imut. Tak apa, ada Ismi untuk tolong kita tutup. Tak apa dekat yang kau tekan on tadi. Oh ya ke? See? Kita je tak bijak. Itu sebab ada Ismi tadi Okay people, kamera Ismi jadi korban. Tapi dia malas nak transfer. Nanti kita orang beli flash. So Flash kita tu kita orang pegang. bakhil. Guna time kita orang je. Time kita orang ada. Kalau tidak tak boleh guna. Jagi sampai rumah Ismi, kita orang akan stay sekejap untuk transfer dulu semua gambar. Betul. Sebab kalau tunggu Ismi transfer, alamaknya aku ada anak pun boleh tentu aku dapat gambar-gambar aku. Ismi dia bocah sikit, dia malas sikit nak hantar gambar. Dia ambil gambar rajin, hantar tidak. Masalahnya aku jumpa Aim lah, aku jumpa korang je walaupun duduk PMP. Cek-cek lah. Tahu. Pas kat Ridwan. Ridwan pula Rizwan. Untuk apa ni? Botol air sampah. Imut. Okay korang, bye-bye. Macam nak tekan off. Korang Okey, cuba boleh undi mana yang hebat. Saya ke dia ke dia ke dia. Kamu. Okey. Saya tak tahu. Calon pertama nyanyi. Kurang apa? Hasbi Rabbi. Okey lah, bye korang. Sekejap lagi kita nak sambung dengan tazkirah isyak pula. Tazkirah isyak, kita akan cerita pasal kisah Jabal Sur dengan Jabal Nur dan Jabal Uhud. Dia tak suka korang buat muka. Mana ada saya buat macam ni. Pasal kisah Rasulullah tu. Astagfirullahalazim. Kan tadi saya buat imut. Ya Allah, ya Tuhanku. Tadi kan saya buat imut. Sekarang ni saya nak buat macam ni. Maafkan dia. Lepak mamak lu. Nasi lemak pandan ayam. OMG. Nasi lemak pandan ayam. OMG. Nasi lemak pandan ayam. Pandan dan aku Ini this one. Nasi lemak. Nasi lemak biasa. Nasi lemak ini. Kita ada tadi. Nasi lemak ayam. Oh ni lah. Nak nasi lemak. Duduk. Habis dia satu lagu. Aku dia je dia keluar masuk. Balik-balik cacau.